Harry Kane terus membuktikan statusnya sebagai penyerang kelas dunia dengan meledak 2 gol dalam pertembungan menentang Werder Bremen membantu Bayern Munich menang 4-0. 2 gol tersebut telah membolehkan Kane mencapai angka keramat 100 gol dalam hanya 104 perlawanan dalam semua pertandingan bersama Bayern. Ini adalah rekod terpantas dicapai oleh mana-mana pemain di 5 Liga Eropah sejak tahun 2000. Kane kini mengetuai bintang seperti Cristiano Ronaldo dan Erling Haaland di mana kedua-duanya memerlukan 105 perlawanan untuk mencapai angka 100 gol. Kane kini mengetuai senarai penjaring dengan 10 gol dalam 5 perlawanan Bundesliga, satu permulaan musim yang luar biasa. Walaupun muncul kabar angin perpindahan kembali ke EPL mula timbul, Kane menegaskan komitmennya kepada Bayern di mana dia gembira di kelab itu dan fokusnya adalah untuk terus mencapai kejayaan bersama Bayern.